Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, cikgu akan membincangkan kertas percubaan peperiksaan SPM bagi Negeri Sembilan tahun 2024, kertas 2 bagi soalan ke-7 iaitu pemahaman petikan sastera. Okey, jadi mari kita baca soalan terlebih dahulu. Okey, sebelum tu, bahagian ini mereka bagi 3 bahan iaitu bahan 1, 2 dan 3. Jadi kita perlu baca dengan teliti semua bahan yang diberikan dan kemudian kita perlu jawab 4 soalan. Ya. Okey, mari kita lihat bahan 1 terlebih dahulu. Itu sumpahan kerana kamu melanggar pantang larang. Jadi, sumpahan ni ialah curse dalam bahasa Inggeris. Curse, okey? Kerana kamu melanggar pantang larang. Jadi, pantang larang ialah tebu. Okey, tebu. Okey? Nak tahu tak apakah tebu ya, pantang larang yang paling popular di Malaysia? Yang pertama sekali ialah jangan mengetip kuku pada waktu malam. Don't cut your fingernails at night. Okay? Kalau tak, kamu mungkin akan dapat nasib malang ataupun mengundang ke rumah kamu ya. Takut tak? Okay, yang kedua ialah jangan duduk di atas bantal. Okay, bantal ni untuk kepala kamu. Kepala kamu bukan buntut kamu ya. Okay, kalau tidak nanti akan tumbuh bisul ataupun nanah. Okay, past. Ya. Yang ketiga ialah jangan tinggalkan nasi di atas pinggan. Habiskan semua nasi atas pinggan. Okay, kalau tidak nanti dapat bakal suami ataupun bakal isteri yang mempunyai banyak jerawat. Okay, a lot of pimples on the face. Ya. Okay, yang keempat ialah jangan menyanyi di dapur. Don't sing in the kitchen. Ya, kalau tidak nanti akan dapat bakal suami yang tua. Ya. Okay, mari kita sambung. Okay, orang berpantang jaga diri. So, they will take care of themselves. Jaga tingkah laku means they take care of their attitude, their actions, ya, jaga perbuatan. Boleh pula suami kamu patahkan kaki kata untuk dijadikan umpan. Umpan is like a bait, ya, untuk memancing haruan, ya. Is a bait. Okay, to catch the fish, ya, the haruan fish, okay. Aku terdiam, kept quiet, dek kerana bentakan suara keras itu serasa hingga menampar jasad. Jasad is body, it's like slapping my body. The voice is so loud. Okay, kepercayaan means the belief, ya. Kepercayaan is a belief. Kamu percaya ke tak? Believe it or not, ya. Pada unsur-unsur mitos dan tahyul means superstitious. Do you believe in all these superstitious? Ya. Okay, masih menebal dalam kalangan masyarakat di kampung. So it's still very famous. People still believe it, especially those who live in kampung area. Okay, in the village, ya. Sejujurnya terkejut juga dengan keterangan doktor yang mengatakan anak ni didapati mengalami kecacatan fizikal. Okay, means that this mother has a kecacatan fizikal means disabled child. Okay, disabled child, disabled. Disabled child, okay. Sejak dikabarkan melahirkan anak cacat, aku perasan, means I realise aku sekeluarga disisih. Means being neglected, ya, dan dijauhi oleh masyarakat Rumah Panjang. Jadi Rumah Panjang ni sangat popular di Sarawak. Okay, maksudnya rumah tu sangat panjang dan terbagi kepada beberapa bahagian. Jadi satu bahagian sebuah keluarga. Okay, satu keluarga, satu bahagian. Macam itulah, ya. Sesungguhnya aku tidak mengerti, means I don't understand kenapa mereka bertindak sedemikian rupa. I don't understand why are they behaving like that. Okay. Semacam ada daging yang membusuk di dalam rumah tangga kami. It's like there's a rotten meat in our house. Why are they ignoring us? Okay, avoiding us. Ya, bau busuk semerbak mengitari seluruh Rumah Panjang hingga orang-orang memandang kami dengan pandangan yang sinis dan tajam macam mata belati. Means they are just staring at us like we are just a bunch of weirdos. Ya. Okay, kami dipulaukan, means we are being boycotted. Nobody wants to make friend with us. Okay, itu dipulaukan, ya. Mereka semua ketakutan. Everybody is so afraid of us. Seperti ada penyakit berjangkit. It's like we are spreading disease to them, ya. Dan wabak berbahaya yang kami sebarkan, ya. Mari kita lihat bahan 2. Dia takut, scared, ya, scared apabila ibu meninggikan suaranya.
maka itu dia patuh, means obey. Okay, jadi cikgu tulis maksud sini, scared. Kemudian patuh apa sahaja, means obey whatever. Okay, suruhan means instruction or the orders, atau larangan ibu means whatever that forbid by mother. Kadang-kala, sometimes timbul juga rasa ingin tahu. Also, I feel curious. Okay, curious. You feel curious. Mengapa tidak boleh buat itu dan tidak boleh buat ini? Ya, contohnya macam tadi cikgu kata, jangan mengintip kuku pada waktu malam. Sebenarnya, dari sudut sains, ya, waktu malam kan gelap. Okay? Takut nanti tercedera. Okay? Mungkin terpotong kulit. Jadi, kalau kita nak mengintip kuku, kita perlu buat pada waktu siang. Okay? Supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okay? Ya, timbul juga tanda tanya di hatinya. Okay? Also, there's question mark in her heart or her heart. Akan tetapi, Aisyah tidak berani membuka mulut untuk bertanya. So, however, she didn't dare to open her mouth to ask. Okay, 2-3 hari di rumah anak menantunya, perasaan Aisyah tersinggung. So, she felt offended. Okay, offended. Rupa-rupanya, dia mudah mengajar Jamilah tentang pantang larang untuk ibu-ibu selepas bersalin. Means after giving birth. Okay, so there will be a lot of pantang larang, like cannot eat this, cannot eat that. Okay, cannot take shower with normal water. Okay, have to take shower with the herbs. Jadi mesti mandi dengan herbal, kan? Tak boleh mandi dengan air biasa. Ya. Okay, apabila Aisyah tidak benarkan Jamilah makan sayur-sayuran dan lain-lain, dia selalu bertanya, kalau saya makan, apa akan jadi, Mak? If I eat vegetables, what will happen to me? Jadi apabila Aisyah melarangnya daripada menyapu sampah atau membuat sesuatu, dia akan bertanya, kalau saya menyapu juga, apakah akan terjadi pada saya, Mak? Okay? Jadi, okay. Ini semua ialah pantang larang. Ya, okay. Yang sudah diperturunkan dari turun-temurun. Dari satu generasi ke satu generasi yang seterusnya. Okay, jadi sekarang mari kita lihat bahan 3. Bahan 3 adalah berkenaan dengan pantun, pantang larang, jadi nasihat. Okay, so it's a poem. Ya, pantun. Okay, makan sirih bercalik kapur, seulas pinang dikunyah-kunyah. Okay, sebenarnya pantun ni kita hanya perlu baca baris ketiga dan baris keempat saja. Okay, mengapa? Okay, kerana untuk pantun, baris ketiga dan keempat ialah maksud. Okay, pembayang maksud, the meaning. Jadi baris pertama dan kedua tidak membawa sebarang maksud. Jadi kita tak perlu baca pun tak apa. Okay? Anak dara ialah anak gadis yang belum berkahwin. Okay, not married yet. Ya, menyanyi di dapur. Okay, singing in the kitchen. Dapat suami boleh dipanggil ayah. Maksudnya dapat suami yang tua. Okay, percaya tak? Okay, usah menjahit di senja hari means don't sew after sunset. Okay, maksudnya pada waktu malam. Ya. Matamu rabun sebelum tua. Okay, so you cannot see when you reach old age, ya. You cannot see already. Mata dah rabun dah. Okay, tak dapat lihat dengan jelas, ya. Okay, jangan termenung di muka pintu. Means don't sit at the entrance of your door, Dipinang orang, asyik tak jadi. Maksudnya dapat nak kahwin, ya. Okay, mari kita lihat 4 soalan yang diberikan. Okay, untuk soalan 1, dalam bahan 1, nyatakan kesan, the effect, kesan sekiranya melanggar pantang larang. Means if we don't follow all the taboos. Okay, apakah kesannya? What will happen? Okay, 2 markah. Ya, jadi perlu rujuk bahan 1 lah. Ya. Okay, untuk soalan kedua, berdasarkan semua bahan, jadi kita perlu nyatakan 3 bahan, ketiga-3 bahan. Okay, nyatakan pantang larang yang perlu dipatuhi. 4 markah. Jadi kita perlu tulis 3 isi, 1 daripada bahan 1, kemudian 1 daripada bahan 2, 1 daripada bahan 3, jadi dapat 3 isi. Lepas tu 1 markah lagi, kita boleh peroleh daripada bahasa. Okey, bahasa. Kalau jawapan kamu tak ada kesalahan ejaan, bahasa, tanda baca, serta ayat betul, kita akan dapat 4 markah penuh. Okey? Untuk soalan ketiga, pantang larang ialah larangan atau tegahan terhadap perbuatan atau percakapan bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku.
Okay, so this pantang larang tebu ya is like something forbidden. Okay, in terms of actions, perbuatan. Okay, actions. Jadi actions ya. Okay, atau percakapan or our speech. There are some things that we shouldn't say. Okay, itu ialah speech ya. Okay, bagi mengelakkan, to avoid sesuatu yang tidak diingini berlaku. Okay, something that we do not wish for from happening. Okay, orang tua-tua dahulu selalu mengingatkan anak cucunya. So, they always remind their grandchildren supaya tidak melanggar pantang larang. Okay, means must follow. Okay. Pada pendapat anda, jadi ini ialah soalan pendapat. Means your opinion, apakah kebaikan mematuhi amalan pantang larang? What are the benefits of obeying the pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia? Jadi 3 markah. Okay? Kita perlu bagi 2 isi dan 1 markah lagi untuk bahasa. Jadi 3 markah. Okay? Okay, untuk soalan keempat, semasa cuti persekolahan yang lalu, during the last holidays, anda telah berjumpa dengan sepupu anda, means you met with your cousin yang dahulunya menetap di London. Okay, used to live in London. Kini, now, dia dan keluarga akan menetap di Malaysia. He and his family will stay in Malaysia. Okay, dia menyatakan bahawa dia menghadapi masalah, so he told you that he's having problems untuk menyesuaikan diri to get used to this country disebabkan perbezaan adat dan budaya di Malaysia. Means there's a difference in terms of the custom and culture in Malaysia. Okay, jadi adat dan budaya jadi memang berbeza dengan negara lain. Our country has a lot of adat and budaya. Okay, culture. Okay. Sebagai seorang sepupu, as a cousin, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan? So, what are the ways or the steps, okay, that you should do untuk membantu sepupu anda to help your cousin menyelesaikan masalah tersebut, to overcome the problem? Jadi di sini 4 markah, okay, kamu dikehendaki bagi 3 langkah, okay, 3 langkah, 3 markah, kemudian 1 markah lagi untuk bahasa. Okay, mari kita lihat soalan 1. Jadi cikgu dah sediakan jawapan penuh ya yang boleh kamu pelajari daripada jawapan yang cikgu dah sediakan. Okey, jadi dalam bab 1 nyatakan kesan. Kesan is effect ya sekiranya melanggar pantang larang. So if you don't follow the pantang larang, jadi 2 markah. Okey. Okey, dalam bab 1, kesan sekiranya melanggar pantang larang ialah anak akan mengalami kecacatan fizikal. Okey, ini daripada bab 1. Selain itu, aku sekeluarga akan disisir, neglected, okay, dan dijauhi, avoided oleh masyarakat rumah panjang. Jadi dapatlah 2 markah. Okay? Okay, kemudian untuk soalan kedua, berdasarkan semua bahan. Jadi mesti ada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Okay? Nyatakan pantang larang yang perlu dipatuhi. 4 markah, jadi kita perlu bagi 3 isi. Kemudian 1 markah lagi untuk markah bahasa. Okay, berdasarkan bab 1, pantang larang yang perlu dipatuhi ialah menjaga diri, tingkah laku dan perbuatan. Ya, take care of yourself, your actions, your attitude and your actions. Jadi ini 1 markah. Okay, berdasarkan bab 2, pantang larang yang perlu dipatuhi ialah Aisyah tidak membenarkan Jamilah makan sayur-sayuran atau lain-lain dan melarangnya daripada menyapu sampah atau membuat sesuatu. Jadi ini 1 markah. Okay? Berdasarkan bab 3 pula, pantang larang yang perlu dipatuhi ialah gadis tidak boleh menyanyi di dapur. Gadis juga dilarang menjahit pada waktu senja dan dilarang termenung di muka di depan pintu. Jadi ini 1 markah. Jadi jumlah, kalau semua tak ada kesalahan ejaan, struktur ayat dan tanda baca, dapatlah 4 markah. Mari kita lihat soalan ketiga. Pantang larang, tebu, ialah larangan atau tegahan terhadap perbuatan atau percakapan bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku. So a tebu is to stop people from doing or saying something to avoid the unfortunate things that may happen. Orang tua-tua dahulu, the people in the olden days or the old people, selalu mengingatkan anak cucunya, they always remind the grandchildren supaya tidak melanggar pantang larang. Means must follow, must obey. Okay? Pada pendapat anda, jadi ini ialah soalan pendapat. Okay? Means in your opinion, apakah kebaikan? So what are the advantages
Okay, mematuhi is obey. Amalan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Okay, jadi di sini, ini ialah jawapannya yang cikgu dah sediakan. Mula dengan pada pendapat saya, okay, kemudian mesti ada penanda wacana untuk isi kedua dan penanda wacana untuk isi ketiga. Okay, jadi ayat yang kamu tulis mestilah ayat yang lengkap, ada subjek dan predikat, ejaan betul dan juga diakhiri dengan tanda nokta. Kalau penanda wacana mesti ada koma, tanda koma. Okay? Okay, pada pendapat saya, antara kebaikan pantang larang ialah pantang larang mendidik, means teach us, mendidik dan menasihati secara halus. Jadi advise us, teach us and advise us with all the good things. Okay, selain itu, amalan ini menerapkan nilai-nilai murni, means it also instill moral values dan pengajaran, lesson, okay, in our life, dalam kehidupan kita, in our life. Bukan itu saja, not only that, kita dapat mengekalkan, so we can maintain adat dan warisan. Okay, adat ialah custom, warisan is legacy. Okay, turun temurun, adat dan warisan. Jadi, kita dapat 3 markah. Mari kita lihat soalan keempat. Sempena cuti persekolahan yang lalu, during the last holidays, anda telah berjumpa dengan sepupu anda, so you met with your cousin yang dahulunya menetap di London. Okay, last time used to stay in London. Kini, now, dia dan keluarga, he and his family akan menetap di Malaysia, will be staying in Malaysia. Dia menyatakan bahawa, he said that dia menghadapi masalah, so is having problems. Untuk menyesuaikan diri, getting used to, disebabkan perbezaan adat dan budaya di Malaysia. Because of there's a difference in culture and custom and culture in Malaysia. Sebagai seorang sepupu, as a cousin, apakah langkah-langkah, so what are the ways or the steps yang perlu anda lakukan untuk membantu sepupu anda menyelesaikan masalah tersebut to help your cousin to overcome the problem. Jadi di sini 4 markah. Jadi kamu perlu tulis 3 isi, okay, 3 isi, 3 markah dan 1 markah lagi untuk bahasa. Okay, jadi mari kita baca jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Okay, jawapan mestilah dalam ayat penuh. Sebagai seorang sepupu, antara langkah yang perlu saya lakukan untuk membantu sepupu saya menyelesaikan masalah tersebut ialah menemani sepupu saya berjumpa dengan ahli keluarga yang lebih berusia, the seniors, seperti nenek atau datuk. Means bring your cousin to meet the elderly. Okay, macam datuk, grandfather, grandmother. Okay, datuk dan nenek, nenek dan datuk. Okay, jadi di sini 1 markah. Selain itu, okay, guna penanda wacana untuk isi yang seterusnya. Saya akan membawa sepupu saya melawat ke tempat-tempat bersejarah dan museum. So, I will bring my cousin to go to historical places or the museum, and the museum. Okay? Jadi di sini 1 markah. Okay, bukan itu saja guna penanda wacana untuk isi yang ketiga. Okay, saya akan meminjamkan bahan bacaan, so I will lend him some reading materials seperti buku, such as books, untuk menambah pengetahuannya, to increase his knowledge tentang adat dan budaya di Malaysia. Okay, about the culture, the custom and culture in Malaysia. Jadi, 1 markah. Jadi, jumlah di sini ada 3 isi, 3 markah, 1 markah lagi untuk bahasa. Okay, jadi, bila kamu dah siap tulis semua, pastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan juga struktur ayat. Okay, barulah dapat 4 markah. Ya? Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan ke-8 novel akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!